yang dia selalu bergaul dengan dia, kan? Tabiat manusia dia akan mengikut dengan siapa, atau mengikut masyarakat tu macam mana, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duduk kat Malaysia, jadi orang Malaysia, kan? Dia duduk dekat mana, dekat tempat lain dengan orang Arab, dengan Yaman, kan? Jadi orang Yaman. Nampak muka Melayu tapi perangai macam Yaman. Sebab apa duduk orang Yaman? Nampak tak? Jadi dia beza, kan? Tabiat tu dia mengikut masyarakat. Nampak macam orang Afrika tapi duduk dekat Malaysia, jadi orang Malaysia. Cakap macam orang Malaysia, makan macam orang Malaysia. Sebab apa? Dia bergaul dengan orang Malaysia, jadi orang Malaysia. Jadi macam itulah, itu manusia. Manusia dia mengikut acuan orang yang dia bergaul atau orang yang dia rapat, kan? Hebat mana pun sekali orang tu, tapi kalau dia bergaul dengan orang jahat, maka dia akan slow, dia mungkin takkan dia jahat dia mungkin takkan dia jahat, tapi dia akan mengambil sedikit-sedikit akhlak buruk. Dia akan ada orang apa, dia akan rasa selesa dengan kejahatan tersebut dan juga lain-lain, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok sejarah, banyak orang macam ni, kan? Antaranya yang masyhur adalah seseorang yang namanya adalah Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam. Pernah dengar tak dengar? Abdul Rahman bin Muljam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah beliau? Beliau adalah pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Yang di mana beliau berakidah Khawarij, kan? Asal satu daripada akidah yang sesat adalah akidah Khawarij, yang mengatakan orang yang antara pegangannya adalah orang yang buat dosa besar menjadi kafir, wal'iyadzubillah min dzalik. Abdul Rahman bin Muljam, asalnya beliau tak begitu. Asalnya beliau tidak begitu. Asalnya beliau bukannya akidah Khawarij, tapi yang ikut, orang kata apa, kalau ikutkan seperti mana yang diceritakan, kenapa dia boleh jadi Khawarij? Sebabkan dia kahwin dengan perempuan Khawarij. Dia kahwin dengan perempuan yang berakidah Khawarij. Kononnya dia nak dakwah ke perempuan tersebut, lain kali perempuan tu dakwah kepada dia, kan? Lain kali daripada dia jadi biasa, maksudnya bukannya akidah Khawarij, akidah yang elok, kahwin dengan perempuan Khawarij, jadi Khawarij, wal'iyadzubillah min dzalik. Bukan setakat jadi Khawarij, bukan setakat sesat, bahkan membunuh sahabat Nabi SAW. Bukan setakat sahabat Nabi, bahkan membunuh salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, kan? Salah seorang daripada khalifah, kan? Dia dipanggil sebagai ar-rasyidin, khalifah yang dipimpin, gitulah, kan? Yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Nak kata gitulah. Kenapa jadi gitu? Bergaul dengan orang yang salah. Asalnya dia nak dakwah, lain dia yang terdakwah, wal'iyadzubillah min dzalik. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kena hati-hatilah, kena hati-hati, kan? Khawarij ni dia tak dapat jahat. Dia adalah seperti orang baik, kan? Puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Kurus badan, badan kering sebabkan puasa. Mata penat sebabkan tahajud. Mulut selalu baca Al-Quran, tapi wal'iyadzubillah min dzalik, kan? Ada akidah yang salah, akidah yang sesat, kan? Sampai mengkafirkan para sahabat sekali. Sebab apa dia bunuh Sayyidina Ali? Sebab dia kata Sayyidina Ali kafir, wal'iyadzubillah min dzalik. Nampak tak? Kan? Sebab apa? Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang yang elok kahwin dengan orang Khawarij, jadi Khawarij, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu contoh tabiat orang tu boleh berubah mengikut dia punya kawan ataupun dia punya teman dan juga lain-lain. Baik. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kiranya kita tidak menyedarinya. Kan? Kita asalnya baik, ataupun orang tu asalnya baik, kawan dengan orang jahat lah kali jadi jahat, kan? Tak jadi jahat pun mengambil sedikit dia punya sifat kejahatan, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan dengan pencuri, mungkin tak mencuri, tapi dia apa? Mungkin dia macam itulah, kan? Mungkin dia buat yang ringan-ringan je, mungkin dia hanya menipu, mungkin dia hanya curi benda kecil-kecil je, gitulah, kan? Kahwin dengan orang yang makan rasuah, dia mungkin tak makan rasuah, tapi dia makan lain, kan? Dia makan benda haram lain, wal'iyadzubillah min dzalik. Gitulah nak katakan. Baik, maka suka sekedudukan atau bersamalah dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia, dan sebaliknya suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambah zuhudmu pada dunia. Seperti mana kita berkawan ataupun selalu
bersekedudukan atau bersama dengan orang jahat, kita naudzubillah akan mendapat juga dia punya sifat-sifat sedikit tu. Seperti itu pun kita kawan dengan orang yang baik, maka kita pun akan dapat sedikit demi sedikit dia punya kebaikan tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga itu biasalah kan, ikut angin ikut angin kan, ikut masyarakat dia. Ada seorang sahabat tu bernama Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari dia keluar rumah dia tu, dia jerit, dia kata telah menjadi munafiklah Hanzalah, telah menjadi munafiklah Hanzalah, dia kata gitu. Dia kata di sinilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia kata gitu, dia kata sebabkan aku apabila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya mau syurga, nak syurga je. Duduk dengan Rasulullah fikir syurga je. Fikir syurga, fikir akhirat, fikir pasal akhirat lah. Tapi bila dia balik kepada keluarga dia tiba-tiba orang kata apa, rasa seronok dengan keluarga pula. Nak duduk dengan keluarga, nak main dengan anak, nak main dengan isteri dan juga yang lain. Lepas tu ketika itu dia tersedak kan, dan juga dia takut bahawasanya diri dia telah menjadi sebagai orang yang munafik. Tapi sebenarnya itulah orang kata apa, itulah tabiat manusia. Duduk dengan orang baik, dia rasa nak macam-macam, nak orang kata apa, seperti orang baik tersebut. Duduk dengan orang suka tahajud, nak tahajud selalu. Duduk dengan orang puasa, nak puasa selalu kan. Duduk dengan orang masjid, nak pergi masjid selalu kan. Duduk dengan orang lain pula. Duduk dengan orang cakap bisnes, nak macam start bisnes kan. Duduk dengan orang cakap saham, tiba-tiba nak main saham pula, dan juga lain-lain. Gitulah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apakah sifat yang kelima yang kita kena cari daripada kawan karib? Iaitu orang yang benar. Orang yang benar. Apa kata penulis rahimahullah? Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta, orang yang suka menipu. Barangkali ia akan menipu engkau kerana ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Orang yang menipu ini dia seperti fata morgana. Fata morgana tahu kan? Yang kalau kita dekat tempat yang panas tu, dia nampak macam ilusi. Nampak macam ada air gitu. Nampak macam kata apa, bergetar gitu kan. Kita ingat air, rupanya bukan air, tapi itu sebenarnya haba kan, panas, kepanasan kan. Itu fata morgana lah. Jadi orang yang menipu ni seperti fata morgana kan. Kita ingat air, kita pergi kat dia, rupanya bukan air kan. Kita ingat air, kita pergi kat dia, rupanya bukan air. Seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maksudnya menipulah kan, khayalan. Jadi gitulah seperti mana kita kawan dengan orang menipu kan. Kita ingat benda ni, rupanya lain. Dia cakap benda lain, rupanya benda lain. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadi orang kata apa, kita kena hati-hati dengan orang yang suka menipu. Jangan jadikan dia sebagai teman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga seperti menipu, begitulah sifat-sifat yang lain, sifat-sifat buruk yang lain pun kita kena pastikan tak ada kepada kawan kita. Apa contoh sifat lain? Pengecut kan, sifat pengecut. Sebagai apa? Sebagai orang pengecut ni, dia akan meninggalkan kita ketika mana kita dalam bahaya, contohnya kan. Jangan kawan dengan orang kedekut kan. Orang kedekut ni dia akan larikan diri ketika mana kita dalam keadaan susah. Gitulah kan. Jangan kawan dengan orang penipu, jangan kawan dengan orang kedekut, jangan kawan dengan orang dengan pengecut dan yang lain. Semualah kan. Senang kata, sifat-sifat yang tak elok kalau boleh kita orang kata apa, kita jauhkan. Jangan cari orang yang ada sifat yang tak elok. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa yang kata musannif rahimahullah? Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Memanglah kita cari 5 sifat ni, tapi kadang-kadang tak ada orang macam ni. Tak ada orang yang ada kelima-lima sifat dalam diri dia. Kita cuba tak cari orang lain lah, cuba cari kat diri sendiri. Adakah kita ada 5 sifat ni? Kerana susah kan. Orang yang baik duduk kat masjid ke, orang yang mengaji agama ke, orang yang kaki masjid ke, dan juga yang lain pun tak semestinya ada kelima-lima sifat ini. Jadi apa penyelesaian dia? Oleh itu, jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Yang pertama adalah beruzlah, iaitu mengasingkan diri dari orang ramai, kerana disitulah terletaknya keselamatanmu. Jalan pertama, kalau tak jumpa orang macam ni, apa? Beruzlah. Beruzlah, mengasingkan diri, berkhalwat.
Khalwat yang baik lah, bukan khalwat yang tak elok kan. Sekarang ni orang dengan berkhalwat macam tak elok. Tapi sebenarnya berkhalwat tu maksud dia adalah menyendirikan diri kan, menyendirikan diri. Ini kalau kita mampu untuk menyendirikan diri, atau kita layak untuk menyendirikan diri. Kadang-kadang orang tak layak ataupun tak mampu kan. Macam kita lah, kita yang bekerja ni, kita tak layak, kita tak boleh menyendirikan diri kan. Nak tak nak kita kena pergi pejabat, kita kena bekerja, bergaul kan. Kadang-kadang kita kena jumpa orang lain, kita kena pergi tempat lain kan, dan juga lain. Jadi kebanyakan orang tak layak untuk beruzlah. Kebanyakan orang tidak layak untuk beruzlah, tidak layak untuk menyendirikan diri kan. Orang yang ada keluarga tak layaklah menyendirikan diri, dia kena layan keluarga dia kan. Orang yang ada pekerjaan tak boleh. Orang yang ada skill ataupun ada kepentingan di sisi masyarakat, dia kena bergaul dengan masyarakat. Jadi kalaulah orang tersebut dia mampu untuk menyendirikan diri, maka dia menyendirikan diri kan. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, apa Rasulullah buat? Menyendirikan diri kan. Sebabkan masa tu Rasulullah tak ada kepentingan kat masyarakat. Katanya apabila Rasulullah SAW sudah menjadi Rasul, sudah menjadi Nabi, ketika itu Rasulullah SAW tidak menyendirikan diri. Sebab apa? Sebabkan Rasulullah SAW tidak boleh menyendirikan diri. Sebabkan Rasul tak boleh menyendirikan diri. Rasul mesti bergaul dengan masyarakat. Nampak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Soalan. Tak nampak pun. Facebook mana tu? Facebook. Okay, saya bacakan. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, boleh terangkan akidah Khawarij lebih lanjut? Adakah berikut Islam? Contohnya orang zaman sekarang yang macam mana akidah Khawarij? Oh, Khawarij. Khawarij ni sebenarnya dia ada dua bentuk lah. Satu akidah, satu lagi politically. Gitu. Secara politikal. Kan dia ada khawarij dari segi akidah dan juga dia ada khawarij dari segi politikal. Politikal konteks negara. Kan akidah khawarij dari segi akidah macam saya sebutlah, saya tak boleh sebut secara terperinci sekarang, tapi antara ciri-ciri dia adalah dia menganggap dosa besar itu sebagai, dia menghukumkan orang yang membuat dosa besar sebagai kafir. Ini antara yang masyhurlah. Kan mereka menganggap orang yang membuat dosa besar adalah kafir. Anda juga dia suka mengkafirkan orang kan. Orang minum arak terus kafir, orang berzina terus kafir, orang apa lagi, orang berjudi terus kafir. Padahal kalau kita tengok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu kan. Tidak semestinya orang yang membuat dosa besar itu kafir. Kalau orang tu buat dosa besar, tapi selagi mana dia mengakui benda tu haram kan, dan juga dia tak menghalalkan haram dengan mengharamkan halal, dan juga dia tak melanggar akidah dia, ketika itu dia Islam, tapi cuma dia pendosa besar lah. Tapi Khawarij ni tidak, dia menghukumkan orang berbuat dosa besar itu sebagai kafir. Sebab tu dia boleh mengkafirkan para sahabat dan juga lain-lain. Dia menganggap para sahabat, khususnya ketika mana peristiwa tahkim antara ada berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma kan, mereka menganggap kedua-duanya kafir kan. Sebab dia kata ni tak boleh. Adalah dia punya itu secara pendeknya mereka tak setuju dengan peristiwa tahkim kan. Mereka menganggap kedua-duanya kafir. Mereka berjaya membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tapi tak berjaya membunuh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu secara ringkaslah itu yang saya boleh sebut sekarang ni mengenai akidah Khawarij. Dia ada lagi tapi saya tak ingat sangat. Adapun akidah dari segi negara, dari segi politically adalah orang segolongan orang Islam lah, segolongan orang Islam yang dia mengangkat senjata melawan pemimpin yang sah. Senang kita gitulah kan. Gitulah, dia orang Islam, dia ada takwilan sendiri kan, dan juga dia mengangkat senjata, itu dipanggil sebagai Khawarij dari segi politikal, dari segi kenegaraan. Jadi itu antara keduanya lah kan. Jadi tak semestinya Khawarij dari segi politikal ni dia akidah Khawarij, tak semestinya, kerana dia akidah sama ni, tapi cuma ada takwil yang berbeza dan juga lain. Dianggap sebagai Khawarij sebabkan dia keluar daripada ketaatan pemimpin yang sah. Gitulah, pemerintah lawan pemerintah
kan. Tapi ada jugalah dia punya ada dia punya syarat dan juga lain lah kan, bahawa dipanggil sebagai khawarij dari segi kenegaraan, pemberontak asal katalah pemberontak. Faham jadi itu secara ringkas lah mengenai khawarij kan. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, faham nanti jadi itulah. Dia khawarij ni dia pun ada evolusi dari si akidah dia. Sekarang ni tak silap saya dekat Oman mazhab utama dia dipanggil sebagai khawarij ibadi. Saya pun tak tahu ibadi. Kononnya khawarij ibadi dia beza sikit dengan khawarij yang sebelumnya lah. Anak katakan dia pun ada banyak versi, banyak evolusi, banyak pecahan dan juga yang lain. Jadi bukan semua sama lah kan, bukan semua sama. Maksudnya apa? Khawarij ibadi saya tak pasti benda masuk khawarij ibadi. Dia saya pernah tengok jap lah. Saya pernah cari jap mengenai khawarij ibadi. Dia kata khawarij ibadi ni dia lain sikit daripada khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Dia ada, dia mungkin saya tak tahu kenapa dipanggil sebagai khawarij. Tapi dia tak seperti itulah kan. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Secara ringkas saya tak tahu kan. Saya tak tahu. Wallahu a'lam kan. Tak silap saya mereka pun mereka tak mengkafirkan para sahabat. Tapi wallahu alam, saya tak tahu betul perinci akidah dia, tak masyhur pun akidah dia kan. Tak masyhur pun akidah dia. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi sambung lagi. Baik, jadi jalan pertama bagi orang yang tidak berjumpa seseorang yang ada lima syarat ini, 5 sifat ini. Pertamanya dia boleh beruzlah jika dia mampu, jika dia layak. Dan juga yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah dia boleh bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan 3 pembahagian. Yang pertama adalah saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali pada hal-hal agama. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan kepadanya kecuali hanya akhlak yang baik. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, masih untuk kejinakan hati lah, masih untuk bermesra lah gitu kan, untuk berkawan gitu lah kata. Berkawan untuk kita, saya tak pasti apa maksud, bukan tak pasti, tak tahu macam nak cakap kejinakan hati ni. Untuk nak kata untuk seronok gitu, untuk seronok gitulah saya kata kan, untuk berseronok. Gitulah. Kasih sayang ni macam suami isteri pula. Dia macam tu lah, dia macam kait untuk berjinak-jinak hati gitulah kan, untuk seronok gitu senang kata kan. Bukan seronok itu, masih seronok berkawan gitu. Maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnah dan keburukannya. Jadi kalau kita tak mampu untuk cari orang yang mempunyai kelima-lima benda ni, kita cuba cari keseimbangan. Orang ni dia mungkin hebat dari segi agamanya, mungkin dia jaga agama, dia pergi masjid, tapi mungkin dia kedekut sikit contohnya lah kan. Jadi kita kawan dengan dia sebab apa? Sebabkan kita nak ikut dia pergi masjid dan juga lain-lain. Kawan ni mungkin dia dari segi agama dia lebih kurang je kan. Orang kata mungkin dia ada ketidaksempurnaan dari segi dia punya nak ikut agama tu, mungkin ada kelemahan sikit dan juga lain. Tapi dia ada benda yang kita boleh ikut. Mungkin akhlak dia baik contohnya. Mungkin dia ni pandai dari segi bekerja, dia ada kemahiran yang kita nak, kita boleh kawan dia disebabkan kemahiran tu kan. Kita tak ambil benda lain, kita ambil kemahiran tu saja kan. Macam orang agama tadi lah, kita ambil agama ni tapi kita ambil kedekut dia, kita buang tepi kedekut dia contohnya kan. Kan. Dan juga ada juga orang yang kita kawan untuk apa? Untuk kita sebabkan kita selalu berjumpa dengan dia, sebabkan kita duduk sebelah dia, jiran kita kan. Kita selalu kita selalu terserempak dengan dia, kita selalu pergi kedai dia contohnya lah kan. Ada orang gitu. Jadi senang kata kalau tak mampu untuk cari orang yang mempunyai 5 syarat, 5 sifat yang kita sebut tadi, kita cubalah cari keseimbangan kan. Kita ambil sini sikit, kita ambil sini sikit, kita ambil sini sikit kan. Kita hanya fokus pada kelebihan dia, yang buruk-buruk tu kita elakkan gitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya kata gitulah. Seterusnya, di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi kepada 3. Nak kita faham lagi, kita tengok yang perumpamaan ni.
Yang pertama adalah orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Satu kumpulan orang yang seperti makanan ruji kita, kan? Maksud dia kita tak boleh tinggal dia. Seperti mana nasi dan nasi itu yang nasi kan. Macam kawan kita ke apa ke, ataupun kawan yang baik kita, memang kita rapat dengan dia. Orang yang kita tak boleh nak tinggalkan dia. Dia ni baik, dia ni suka ajak kita kebaikan, dia ni ada sifat-sifat yang baik, dia ni ada dia ni suka tegur kita kalau kita salah, kan, suka itulah, kan, kita boleh harapkan dia. Jadi orang seperti ini dia seperti makanan ruji, seperti makanan asas, kan, kita tak boleh lari daripada dia, kena pergi selalu. Gitulah, faham itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang seumpama ubat lah, kan, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu sahaja, bukan setiap masa. Orang seperti ubat. Ubat ni kita tak makan selalu, kan, tak makan selalu, makan bila sakit je, makan bila perlu sahaja. Kalau makan selalu tu penyakit dadah, kan, kan, ataupun kronik, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ubat gitu. Jadi ada orang seperti ubat, kita hanya pergi sekali-sekala bila kita perlu, kan. Ada orang tu kita kawan dengan dia sebab apa? Sebabkan dia ni pandai bagi kita. Jadi kalau bagi kita rosak aja, kita boleh tanya dia, macam mana aku nak bagi kita ni, contohnya, kan. Ada orang kita kawan dengan dia sebab apa? Sebabkan dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia apa? Contohnya, dia hobi sama dengan kita, contohnya lah, kan. Dia suka mancing dengan kita mancing dengan dia je. Kita nak mancing, pergi kat dia, mancing dengan dia, contoh, kan. Tapi selain benda tu lain. Selain benda tu kita tak bergaul dengan dia. Kita bergaul dengan dia sekali saja. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Namun demikian, terkadang seseorang hamba itu dibalakan dengan suatu penyakit walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Maka perlulah seseorang itu ataupun seorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Tetapi di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Kan? Jadi orang macam penyakit kita kena elak. Macam penyakit lah, kan? Orang macam penyakit kita kena elak, kan, seperti mana kita mengelak penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi terkadang seseorang tu dia tak boleh lari daripada, seperti mana orang dengan penyakit, sesetengah orang dia dibela dengan penyakit, kan. Sesetengah orang naudzubillah min zalik ditakdirkan dia kata penyakit, kan, apa, contohnya macam diabetes 1 contohnya, kan. Diabetes type 1 contohnya, lahir-lahir dia dah diabetes, kan, contohnya. Ataupun orang tu lahir-lahir je ada penyakit keturunan contohnya, kan, atau ada penyakit genetik contohnya. Jadi seperti mana orang yang tak dapat lari dengan penyakit, terkadang ada orang dia tak boleh lari daripada kawan yang berpenyakit, kan, kawan yang tak elok. Jadi macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti mana seseorang itu dia apabila dia tahu penyakit, dia boleh menjauhkan diri daripadanya. Seperti itulah orang yang dia ada kawan dengan penyakit ni, dia boleh apa? Dia boleh melihat keburukan orang tersebut dan juga dia menjauhkan diri daripada keburukan orang tersebut. Tapi faham tak? Kalau macam situasi ni dalam keluarga macam mana? Sama jugalah, kan. Kita lagi pada keluarga, betul tak? Kan, dia abang kita nak tak nak kita kena jumpa kat dia mak ayah kita, na'udzubillah, contohnya lah mak ayah, dalam mak ayah yang teruk, kan, nak tak nak kita kena sayang mak ayah kita dan juga lain. Tapi mak ayah kita tak elok contohnya lah, kan, na'udzubillah lah, harap tak ada orang macam ni lah, kan. Mak ayah kita tak elok, kan, macam mana? Jadikan seperti penyakit, macam vaksin lah, macam vaksin, kan. Kita nampak penyakit tersebut dan juga kita cuba melihat penyakit itu dan juga mengambil pengajaran, aku tak nak jadi macam ni, gitu. Sangat gitulah, kan. Kita kawan dengan orang tu punya perangai buruk. Kita nampak orang tak suka dengan perangai itu, kita pun cakap aku nak jauhkan daripada perangai ini, contohnya, kan. Kita nampak kawan kita ni dia ada perangai yang tak elok, kan, kita tak suka, jadi kita tahu, okey, jadi perangai ini aku tak suka, jadi aku pun tak nak perangai gini, gitu. Nampak seperti mana? Macam vaksin lah, macam vaksin. Kita suntik penyakit,
dalam kita tubuh kita sihat, dan juga kita boleh berjaga-jaga dengan penyakit tersebut. Contohlah, kita nampak kawan yang penyakit itu, perangai buruk dia, kita suka perangai buruk dia, jadi kita kata kita tak nak ikut perangai dia, kita jadikan contoh, kita jauhkan diri. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nanti kan adik kata macam dia pulau kan pula. Dia bukannya, alhamdulillah, dia bukan yang menjauhkan diri tu. Dia maksudnya kita menjauhkan diri, maksudnya kita tak nak mencontohi dia. Tak nak mencontohi dia. Kadang-kadang kita ni tak tahu mana satu perangai buruk dan perangai baik, betul tak? Kita tahu perangai buruk yang satu. Jadi bila kita nampak orang perangai buruk, kita tahu okey, ni perangai buruk, aku nak jauh perangai ni. Ni benda ni buruk, aku nak jauh benda ni. Okey, orang dia buat kat aku macam ni buruk, aku pun tak nak buat orang ni macam tu. Gitulah. Nampak jadi kita jadikan benda tu sebagai contoh, dan juga kita tahu mana satu benda yang kita nak jauhkan, sifat mana yang kita jauhkan. Gitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita tengok sini contohnya apa lagi. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab kepadamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradab, orang yang jahil, maka timbullah di dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Kan? Ini nak katakan apa? Nak katakan kita melihat perangai buruk daripada orang pun satu pengajaran kepada kita. Kita tahu orang tu buat gini dengan kita, kita suka, maka kita pun tahu benda ni tak elok, kita buat kepada orang lain. Kan? Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Ada kawan yang kita elak tu suka buat benda ni kat kita tak suka benda ni. Kan? Jadi kita tahu pun benda yang dia buat tu kita suka, jadi kita pun tak buat benda yang sama kepada orang lain. Contohnya. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihi salam ini, jikalau orang ramai menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya sempurna sekalian adab dan masyarakat, tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu hadis Nabi tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat dah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan? Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah kamu mencintai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li suka terhadap saudaranya seperti mana dia suka terhadap diri sendiri. Kan? Kita cuba ambil terbalik pula. Kita cuba terbalikkan. Sama juga kan, tidak sempurna iman seseorang seperti mana kita tak suka benda tu kena dengan kita pun patut tak suka benda tu kena pada orang lain. Gitulah senang kata. Kan? Faham Jadi apabila ada orang yang kita suka buat benda tersebut kepada kita pun tahu bahawasanya okey, benda ni aku tak suka, jadi aku pun tak nak buat benda tu kepada orang lain. Macam tu contohnya. Kan? Dia tak suka, ada kawan tu suka ambil air dia, contohnya lah, suka ambil air dia pun aku tak suka lah dia ni ambil air aku, jadi dia pun tahu okey, ambil air orang lain tu, ambil air orang lain tu tak baik, jadi aku pun tak akan ambil air ni. Macam itulah contohnya. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah aku kata apa, orang yang macam penyakit ni pun ada ada kegunaan dia lah, kan, ada fungsi dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham bismillah. Kemiskinan tu penyakit. Kemiskinan kalau dari segi tak cukup harta tu bukan penyakit lah, itu adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang bicara kan, dia kata ini penyakit kan. dia jauhkan diri daripada saya tahu setia kenapa dia kata tu penyakit. Cuma sifat kemungkinan kadang-kadang dia kemiskinan bukan penyakit, tapi kemiskinan tegar tu bahaya. malas. Kan, malas sebenarnya. Macam cakap itu lain sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu mungkin juga lah. Gitulah. Saya cakap
ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadal faqru an yakuna kufra. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir sekali kefakiran itu menjadi kafir. Nak katakan bahayanya kefakiran tegar, kan? Nak katakan apabila seseorang itu dia miskin sangat, ketika itu dia boleh menyebabkan seseorang itu jadi kafir. Nak katakan kemiskinan tu mungkin bukan penyakit, tapi kemiskinan tegar tu bahaya. Sebenarnya begitulah, kan? Dia bukan penyakit, dia bukannya benda yang kita kena kita kena cela orang miskin ke apa, tapi orang yang miskin tegar tu kemiskinan sangat tegar, kemiskinan yang tegar itu bahaya, kan? Kemiskinan tegar itu bahaya sebab orang yang kemiskinan tegar ni dia boleh buat benda-benda yang tak elok, mencuri, membunuh, terdesak, buat benda yang haram dan juga lain. Jadi itu yang bahayalah, itu yang bahaya. Adapun sifat orang miskin ni kita tengoklah, kan? Kalau orang miskin sifat elok tak ada masalah, kan? Mungkin dia berusaha tapi dia yang miskin. Tapi kalau sifat orang miskin tu sifat yang tak elok, tu yang bahaya tu, kan? Miskin tapi sombong, miskin tapi malas, itu bahaya tu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, faham baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun kemiskinan itu sendiri bukan, kemiskinan itu sendiri bukan. Bahkan orang yang miskin dan juga orang yang baik itu lebih senang masuk syurga daripada orang yang kaya dan juga baik. Orang baik kaya dengan orang baik miskin, mana lagi senang masuk syurga? Orang baik miskin. Orang baik kaya dengan orang baik miskin, mana satu lagi senang masuk syurga? Orang baik miskin. Dengan cara dia baiklah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ada ulama kata, aku dah tak nampak dah pintu syurga yang terbuka dekat dunia ni kecuali kefakiran, kecuali kemiskinan. Pintu Rasul dah tutup dah. Rasul dah tak ada. Pintu kenabian tutup dah. Pintu wali susah nak masuk. Kan? Apa yang paling senang kali nak masuk syurga? Pintu kemiskinan. So kemiskinan ni itulah dia, orang kata apa, dia orang kata apa, dia menyebabkan diri tawaduk, menyebabkan diri tu orang kata apa, rendah diri, kan, bersyukur, kan? Dan juga kita ni orang kata apa, tak jauh daripada penyakit tamak, jauh daripada penyakit kedekut dan juga lain. Gitulah. Dia kemiskinan tu tak semestinya dia kemiskinan tu ada kebaikan, tapi kemiskinan tegar tu tak elok. Dia kena orang kata apa, kena seimbang lah, senang begitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dah 9.20 dah. Nak masuk ke tak? Masuk sikit je lah, kan? Baik, tugas yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Yang pertama adalah mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak itu. Yang pertama tadi apa? Kita mencari sahabat, kawan baik yang mencari kawan baik berdasarkan sifat-sifat yang elok. Itu tugas pertama. Tugas kedua pula, kalau kita jumpa orang tersebut, apa yang kita kena buat? Kita kena mengenali hak-hak persahabatan. Dah jumpa dengan orang baik yang ada 5 sifat tu, orang tu jujur, orang tu akhlak baik, orang tu dan juga yang lain, kita dah jumpa, kita berkawan dengan dia, kita kena tunaikan pula hak-hak persahabatan. Apa sabda Rasulullah SAW? Mathalul akhawaini mathalul yadain taghsilu ihdahumal ukhra. Artinya, perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu mencuci akan yang lain. Di mana satu mencuci akan yang lain. Faham Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil dua bilah dua batang tu kan. Dua batang kayu miswak yang bengkok dan yang satu lagi lurus, dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang dari sahabatnya. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok itu untuk kegunaan diri sendirinya. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini kepadaku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'ah min nahar
illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu. Artinya tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang yang lain walaupun hanya satu saat sahaja, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya itu, apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah Ta'ala ataupun tidak. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, mastahabathnani qattu illa kan ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bisahibih. Artinya tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Dia nak katakan apa? Nak katakan macam mana Rasulullah SAW bersahabat dengan sahabat, walaupun Rasulullah ni adalah orang yang hebat, orang yang mulia, kan? Jelas bahawasanya antara para sahabat dan juga Rasulullah lebih utama dan juga lain-lain. Tapi walaupun gitu, Rasulullah SAW tetap juga menunaikan hak sahabat. Apakah itu? Berlemah lembut dengan para sahabat. Jumpa dua kayu, satu kayu bengkok, satu kayu lurus. Kalau ikutkan lurus lagi senang untuk gosok gigi. Misal tu gosok gigi lah, kan? Cuba kita gosok gigi dengan dengan bergigi bengkok, susah, kan? Tapi walaupun gitu, Rasulullah bagi juga yang lurus kepada para sahabatnya, kan? Sebab apa? Sebab kan berlemah lembut dengan para sahabat. Walaupun kita ni korangnya hebat dan juga lain, kita tetap juga berlemah lembut dengan para sahabat, dengan kawan kita, kan? Mendahului para sahabat, kan? Mendahului kawan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kita nak, contohnya lah perumpamaan tadi lah, seperti mana kita suka dapat kayu miswak yang lurus, kita kena suka juga kawan kita dapat kayu miswak yang lurus. Jadi kita bagi kawan kita. Nampak tak? Itulah orang kata apa? Persahabatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita suka benda ni, sebabkan kita suka benda ni, kita bagi kepada kawan kita. Sebabkan kita pun kena suka kawan kita dapat benda kita suka. Gitulah, kan? Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain lah kalau orang tu suka kayu miswak lah bengkok, dia suka bagi dia bengkok, kan? Contohnya lah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga apa kata Rasulullah tadi, yang sebelum tadi, kan? Dua orang saudara itu seperti dua belah tangan yang di mana satu mencuci satu yang lain. Maksudnya dua-dua tu dia membersihkan, dua-dua tu buat baik kepada yang lain, kan? Dua-dua tu buat baik kepada yang lain, bukan satu cuci satu saja, bukan, kan? Bahkan satu cuci satu lagi cuci satu lagi, gitu. Dia bertukar-tukar. Nak katakan apa? Bukannya seorang je buat baik kepada seorang lain, tapi dua-duanya kena buat baik kepada kedua-duanya. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ada bersahabat ni, saya rasa kita sambung pada sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan ke? Alhamdulillah. Tak ada kat Facebook, tak ada soalan? Tadi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada, wallahu alam. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk mengenai adab-adab para sahabat, adab-adab bersahabat, kan? Kita dah jumpa sahabat yang kita nak. Yang next step pula, step yang seterusnya pula, kita kena tahu macam mana kita nak menjaga hak-hak kawan kita tu. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setakat itu sajalah. Tapi sebelum daripada saya akhiri majlis kita pada pagi ini, saya ingin ajak tuan-tuan dan puan untuk terus membantu saudara kita di Gaza sekarang ini, kan? Mereka masih lagi dalam kepungan, mereka masih lagi dalam peperangan, kan? Bahkan keadaan mereka lebih teruk daripada sebelum ini, makin hari makin teruk. Tapi dengan iltizam, anda boleh membantu mereka melalui projek kami yang banyak di sana, kan? Antara projek yang kami sedang fokus sekarang ni adalah dapur medan, kan? Field kitchen di sana. Jadi dengan serendah RM4 anda boleh memberi satu hidangan kepada mereka di Gaza. Jadi sedekah boleh dibuat melalui QR code ataupun link yang ada dekat skrin, ataupun dekat TikTok boleh melalui link di bio insya-Allah. Isakan sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.